Welcome back to my YouTube channel Titim Sur. Okay, jadi konten kali ni aku akan buat konten vlog. Macam korang tengok dekat bawah ni, title konten vlog pergi Gunung Keledang guys. Kita akan pergi Gunung Keledang di Perak dan kita akan mendaki di sana. So aku akan membuat konten dengan Nasrul. Bukan Nasrul saja, tetapi konten kali ni ramai. So konten pergi Gunung Keledang ni agak boleh lah. So tak ada konten sebab dah lama sangat tak post video. Kita akan pergi Gunung Keledang kat situ je, mana atas tu kurang. So tengoklah kejadian dia apa esok. Sekarang hari Jumaat, so esok hari Sabtu kita orang akan pergi ke Gunung Keledang. So jam 11 malam. Sekarang jam 11 malam. So esok aku akan bangun dalam pukul 5 macam tu, pukul 6, pukul 5 macam tu aku akan bangun dan siap-siap dan terus melencong ke Gunung Keledang. So stay tune lah. Aku akan nak tidur dah sebab esok nak bangun awal. So aku akan tidur lah. Takkan nak berjaga dulu sampai esok. So let's get started. Bye bye. Selamat pagi guys. So hari ni adalah hari yang ditunggu-tunggukan. Kita orang pergi hiking. Pukul 6-8 minit guys. So aku nak siap-siap. Kita terus pergi rumah Nasrul, berkumpul kat sana. Baru pukul 6. Dia berjanji 6.40 ya. So aku akan siap-siap dulu. Kita berkumpul dekat rumah Nasrul. Okay, bye bye. Korang minta aku mandi ke? Okay guys, so aku dah siap dah. Aku tengah tunggu member-member yang lain. Memang kari gila. So dia kata dia akan siap dalam pukul 6.15. Dia pun dah siap lah. Dia pun dah siap mandi. Dia pun dah siap pakai. So aku seorang je yang dah siap sekarang ni. Dia semua tak siap lagi. So termasuk oleh editor ni. Editor ni tengah makan waktu-waktu macam ni. Okay, jadi aku kena tunggu transport aku. So kita akan kumpul ke rumah Nasrul. So memang ramai lah. Tak ada ramai sangat. Kita ada aku, Nasrul, Haziq, Alek, Haziq satu lagi, Aufa. Dalam 6 orang macam tu. So kita akan layan dekat vlog dekat sana. So dekat sana aku tak banyak buat vlog. So aku banyak berlaki je. So apa-apa aku akan terus update dekat sini. So bye bye. So jumpa lagi. Okay. Sekejap lah. Bapak aku sekejap lagi. Faham? Sekejap lagi. Dah tutup lah. Sekejap lagi. So kita dah berkumpul. Mana Nasrul? Ni. So kita akan pergi ke Bukit Keledang, Gunung Keledang. So kita akan berapa meter daripada? Tak tahu lah. Dekat dalam 3 km kot sampai lah. Kita dari sini nak ke bukit tu. Kalau dari sini nak ke bukit sana dalam 3 meter. So 3 ke 4 meter? 3-4 meter. 3-4 meter? Bukan 3 kilometer. Tu gunung dia. Tak nampak kan? Dia lampu-lampu dia lah. Tu lah. Nampak. Kalau tak nampak situ. Nanti kami pula. So kita nak naik ke gunung berapa meter? Berapa kilometer? 2 kilometer. So Okay. Boleh apa? Lupa rekam apa. Gelap bodoh. Flash ada. Nanti. Jauh depan. Nanti. Okay. So dah sampai. Mamel muka aku. Kenalah. Tinggi bodoh. Okay, dah sampai.
So kita kena gana. Boleh naik lah takkan Kita naik on the naik. Bawa kat bawah sana. So kita nak sampai puncak lah. Kena naik gunung tak menurun gunung. So InsyaAllah sampai. mana muka? Aku nampak lah. Gitu. Nanti ini apa-apa update lah. Okay guys, so dah sampai dekat dia punya bukan macam mana? Tadi baru checkpoint pertama. Checkpoint yang pertama. So dah sampai checkpoint yang pertama. Tu macam seksa. Dari main belakang tu dah penat. Hilang. Sekejap. Tak ada jejak. Sekejap patah balik kan. Kita Mula-mula demo tadi depan kan. Depan sekali tau. Ni kita orang buat depan. tu kawan depan. Ni Alik. Alik. Sampai lagi oh. Dia mau sampai lagi Alik. Dia andai sikit. Dia kata nak henti yang pertama. Kita tak penat lagi tau. Kita tak penat lagi tau. So kita akan pergi checkpoint kedua. Tu rehat di situ. So sekarang aku Diorang mau sampai belakang. Tu mamat-mamat yang tadi tu. Masih landai sikit. Nyokis sikit. Macam jalan biasa. Tapi rasa lutut kau ringan. Betul. Kalau kau dah angkat berat macam tu, aku cakap berat, lepas tu kau biasa. Lepas tu turun naik balik, aku pisah tu. Mana Aku dah kena palau 2 kali ni. Sini kalau kau naik kat Gunung Keledang ni, kau tak boleh parking kenderaan di bahu bukit. Oh jalan Bahu jalan lah. So tak boleh. So kalau kau datang petang kau boleh lah naik atas. Kalau ada petang penat sikit lah. urusan kerja kan, kau boleh naik atas. Tapi petang penat sikit lah kalau kau nak mendaki. Target kita orang akan pergi ke TV3 punya ni. Tower. Tower TV3. Nanti kalau kita orang boleh ni, kalau kau boleh nampak kami akan tunjuk dia punya tower tu macam mana. Kalau korang tak tahu lah. Macam sebelum ni kami ada buat konten, tapi sayang tak boleh dikeluarkan dekat YouTube. Pukul 7 baru. Sangat pukul 7 lah. 7-8 minit guys. So kita akan naik dulu. So let's get started. Bye bye. Jadi kita sampai checkpoint yang kedua. Dekat Checkpoint kedua dah lepas. checkpoint kedua. On the way nak ke checkpoint yang ketiga, tutup taman. Tapi tak berhenti, kita terus ni taman ni. So kita akan tunjuk keindahan taman di Bukit Keledang ni. Macam bola sikit. Demo tak sampai lagi. Wah, ni tak ada. Muka pun tak nampak. So kita lepak di sini, kursi ni. Ni bukan checkpoint ya. Ni bukan checkpoint. On the way ketiga. Ini tempat hentian. Nanti yang rehat sekejap. Tu zaman tu kenapa? So kita Mana? Dia naik taman. Mana di sini. Ya. So taman. Target nak sampai gunung lah. Puncak. Dah penat lah sekarang ni. Dia orang tak sampai lagi. Dia orang kata sebelum naik bukit kan. Dia kata apa? Tak ingat aku. Dia kata nak jogging lah naik bukit. Lalu dia kat belakang. Nak naik bukit sambil jogging lah. Gila dia. Dia tak pernah naik bukit macam tu lah. So tunggu lah nanti aku ni update baru. Dia lepak dalam 5 minit. Dia minta naik. Apa kita belah tu. Okay boleh. Bye bye. Tunggu. Matahari dah naik. So sekarang dah 7.25. So kita orang dah berapa? Dah nampak dah kabut-kabut sikit. Matahari tu. Matahari sikit. So kita orang nak tunggu demo tu lama lagi. Mimpi je. So kita orang kena naik lebih lagi. Tadi kita dah ada checkpoint ke apa? Tak tahu. Keempat. Jalan nak ke bawah, trek tanah ke bawah. Trek tanah tapi aku tak tahu kalau korang tahu. Silau. Silau. Nampak kabut tu nampak. Rumah nampak kecil-kecil macam kat kita dekat dunia apa dah. Dah kamera nak nampak tu ni. Fokus. Okay. Penat tu. Alik depan. Lepas ni kita orang akan pergi ke sungai. Masa makan. Tu kita pergi makan. Balik tidur. Tu balik tidur. Tu je lah. So apa-apa aku update. Okay. Bye. So Besar. kita dah sampai ke Nampak bawah. nampak bawah dah. Boleh nampak bawah tu bawah. Dia punya kabut-kabut tu gila lah. Cantik tu. So kita orang separuh bukit. separuh bukit lah. Kita nak tu yang nak ambil gambar. So kita dia ingat cari masjid kat rumah kita. Tak jumpa-jumpa. Tak.
Anjing ni saya. Lambat lagi ya. Anjing ni tadi. Anjing ni sehat tau. Hari-hari naik bukit. Kurus lah. Oh. Ni bro. Ni apa? Member Alik. Bruh. Oh, naik bukit. Kayau. So kita nak naik lagi lebih tinggi lagi. Kita nak naik sampai TV3 tau. Berapa kali cakap TV3. Nenek buntung nampak. Jom kita pergi ni. Jaran apa? Bye bye. Kita dah sampai. Okay, kalau ni bulatkan. So itu adalah TV3. Tak nampak kan? Tapi tak nampak kan. So nanti korang akan tengok depan-depan mata tau. Kita akan pergi ke puncak tu. Sekarang ni dia kata dia nak mengalah. Tapi kita tak. Kita steady lagi. Siapa Haziq, Ofah dengan Haziq. Haziq apa Haziq? Haziq, Ofah, Haziq. Dia kata dia nak mengalah lah. Supaya tak ada Haziq di satu. Tu lah, Haziq satu mampu lah. So boleh. Kita kena naik juga. Dah separuh jalan tau. So kita okay, so kita orang dekat atas lah. Dekat bawah. So kita sikit lagi dah sampai. Dalam lagi berapa meter, 200 meter. So demo masih lagi tak sampai lagi. Kita akan naik ke atas dan kita akan tunjuk pemandangan dekat atas tu. Macam ni. Kita berhenti je. Sekejap lu. Balik. Oh. Okay lah, tunggu dulu. Kita reret. Kita dah sampai dekat TV3 lah. Okay, sekarang ni Aku punya ni mana? tak tahu. Tak nampak. Kita orang hampir patah balik tau. Sebab dah tak larat. Rupanya dah dekat lah. Sebab ada aunty tu kata lagi 1 km memang kita tak larat lah. Padahal tak sampai pun. Tak sampai pun. Dia yang satu lagi Telkom tu, yang TV1 ni RTM. Itu yang 1 km. So kita nak sampai TV3 dah. Ada beza? Okay lah. So kat sana kita akan tunjuk pemandangan kalau ada lah. Kalau tak ada, dia mampus. So alhamdulillah. Sekarang saya dah sampai. Dia dapat kipas. Dah sampai dekat Sebab aku menara. ada 2. Okay, ada 2. Satu, 3. Nampak di sini semua nampak. Semua nampak. So alhamdulillah sampai juga kat sini. Memang cantik lah. Tapi pemandangan tak nampak. Sebab hutan tinggi. So hutan tinggi. Tak gemuk. So alhamdulillah kita punya dah sampai. Mana Haziq? Oh, ada kursi ke? Okay. Dah sampai. Ya lihat lu. Dia dah sampai gunung puncak bukan senang tau. Okay, so tak ada siapa. Okay, aku nak just beritahu orang yang pertama naik puncak pakai slipper. Ni budak. Sini. Sini. Jangan bawa pakai slipper tu. Okay, so gila. Memang besar kalau kau tengok depan-depan. Orang Perak yang tengok pada rumah tu memang nampak kecil kan. Sebenarnya dah gila besar tu. So kita akan tak turun balik. Tak boleh lama sangat sebab kita ada urusan lain. Nak pergi benda tu, nak makan lagi. Okay, so alhamdulillah dah sampai puncak. Dah puncak. Okay, so yang berjaya sampai puncak adalah Basrul, Alip, Haziq dan aku. So tu je. Okay, bye bye. So nanti jumpa dekat ni vlog satu lagi. Okay guys, so itu dia punya tu. Nampak tu tinggi tu. Dia punya ni. Tu nak punya alam apa. So kalau kau dah masuk akan mati lah. So dia tempat 2. Ni ada 2. Belakang dah 1 tu. Belakang tu 1. Tak nampak di sini sekejap. Tu belah belakang tu. Tu. Okay, lepas tu situ 1. Tu 1. Kat sana 1. Jap. Tu kat belakang tu. Tak nampak sangat tu. Tu jap. Satu lagi ni. Ni kat sini. Bukan. Ni bukan menara. Satu lagi situ. Ini menarik. Satu lagi situ tu. Nah, sini. Oh. Okay. Saya ambil gambar ni. Satu lagi situ. Foto. Situ
Situ kecil tu. Okey, situ je. Itu jalan lain, ini jalan sama. Ini blok asal. So itu ni yang dekat, kalau korang nampak kat Ipoh tu kan. Ya, inilah kami dah pergi. So kalau korang nak yang biar aku ya. Okay, kalau korang nak sampai puncak, korang akan cakap betul. Korang sampai puncak, korang kena ada mental yang kuat, fitness yang banyak. Kita ni memang kali kedua naik gunung lah. Sampai itu tak sampai. Dia separuh je. So alhamdulillah dah sampai puncak. So tapi sebenarnya kami, InsyaAllah kami akan buat konten seterusnya untuk ke puncak lagi satu. Betul, InsyaAllah. Sekarang pun dah 1.5 jam dah kita naik. Kita macam tak sempat sikit lah. Dah lewat sikit. So tu je lah. So kita nak out sikit. Bye bye. Kalau korang yang tak nampak tu kan, mana tadi? Kalau korang tak nampak yang tadi saya tunjuk tu kan, tu benda dia. Tu Ni tu tu je. So diorang hilang lah. Ini untuk buat kali terakhir. Lepas ni mesti kita mungkin sampai puncak. Mungkin puncak atas lagi. Mungkin dalam 3 bulan lagi. Target pertama lulus. So target kedua ke Telkom pula. So nak turun dulu lah. Tak boleh buat video panjang kan. Penat. So bye bye. So kami on the way turun agak ke bawah. Sayang lah nak turun. Macam ni. Kami benda dia give up dah nak turun kan. Dah. Padahal dalam 3-4 minit sampai atas. Tu lah. Dah apa tu? Tapi kalau kami nak pergi puncak atas tu boleh je. Tapi 1 km lagi. Tapi takut diorang tak nak lah. Dah apa ni? Lapar, lepas tu pergi mandi. Kamu kena tengok vlog yang kami mandi tu. Kalau kamu tak stay, kamu rugi besar. Video ni mungkin panjang sikit. Ya betul. So kamu layan je sebab best tau konten kau ni. Lagi-lagi kat mandi sungai tu. So sekarang ni tali aku dah mula cabut. Tadi kat dari rumah tak cabut-cabut. Main aku dah. Sekejap, dekat dia kasut. So alhamdulillah Allah memberi kesempatan untuk kita menaik gunung ni, mengizinkan kita untuk sampai ke puncak. So tak ada apa-apa yang berlaku tak ada benda buruk yang berlaku. Buruk tu aku lapar. So kita nak pergi makan dulu. Order makan dulu. Kami tak akan video nak turun. Susah. So insyaAllah nanti kita akan buat video kalau kesempatan. Okay, bye bye. Let's get started. Sekarang dah sampai dekat bawah. Dah paling bawah sekali dah level parking. So dah sejam turun pun sejam, naik 2 jam. So memang penat gila. So kita akan pergi makan dulu dan pergi mana pun tak tahu. Korang tengok saja. So kita berjaya turun dengan selamat. Jom let's get started. Bye bye. 2 orang lagi mana? 2 orang lagi dah tewas. Dah dia pergi kedai makan dulu lah. Dah. Okay guys, sekarang kita dekat puncak. Okay guys, so hari ni aku nak riliskan sesi aku untuk mandi dekat puncak. So korang boleh tengok aku buat backflip Okay, jap. So punggung sakit. So dia bermain gerak-gerak tapi aku tak gerak. Jom. Yes. So kami nak enjoy dulu. Kita nak enjoy dulu release tadi. Baru kita buat macam tu pergi dekat Lebong. Main Uno di sungai, basah Syong.
main tempat ni tak ada ke? Mana? No. Buat basah. Ha? Sejuk lah nak main udut? Tekan spot. Cepat lalik. So kami ni. Tekan spot. Lek tu sini Lek. Mampu lah dia. Oh main. Meja. Okay, meja semula jadi. Okay, tak. Siapa? Balik. Dekat aku baik. Kita balik kan. Tu dia macam Buat apa? blue. Tengok blue. Cepatlah coy. Blue. Lah malah main gunung. Ikut kalah lah tak nak main. Sika. Kita pada hari ini. Jangan lupa like, subscribe, comment and share. Kalau korang suka konten-konten vlog macam ni, korang boleh bagi tahu guna like ya, sebab komen tu korang guna like. So itu je. Bigger Diamond Mobility. Bye bye daripada channel Titim. Assalamualaikum.